Okay, Assalamualaikum Cikgu. Sebelum tu saya perkenalkan dulu, nama saya Nur Akilah binti Hamid. Kami merupakan pelajar daripada ISMP Pendidikan Khas AT10 daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Ini merupakan ahli kumpulan saya lah. Boleh perkenalkan diri dulu semua. Saya Fatin Najwa binti Muhammad Zamri. Assalamualaikum Fatin. Saya Nurul Syafiqah binti Azul Nizam. Assalamualaikum Nurul Syafiqah. Okay, Assalamualaikum Puan. Nama saya Fakizah Imir Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Puan. Nama saya Nur Tisna Batrisha binti Muhammad Zamri. Okey, waalaikumsalam. Salam perkenalan semua ya. Saya kenalkan diri saya lah. Saya kenalkan diri saya. Boleh Cikgu. Saya Cikgu Nur Azura binti Roslan, mengajar di SMK Sagil. Dari tahun 2000. Mengajar menikah khas ni daripada tahun 2009 lagi. Tahun ni dah 14 tahun lah insyaAllah. Saya ambil di PLI di Universiti Sains Malaysia. Dalam masalah pembelajaran. Lepas tu ijazah dari UM lah. Pengajian bahasa. Itulah tentang diri saya sikit. Umur 40 tahun. Dah tua dah. Terima kasih Cikgu berkaitan dengan sudi berkongsi masa dengan kami, sudi bercerita sedikit. Tak apa. Okey je. Okay, baiklah kami akan teruskan kepada soalan. Ya. Untuk soalan pertama Cikgu, boleh tak Cikgu kongsikan apa yang membuatkan Cikgu menjadi seorang cikgu, seorang guru? Guru lah. Bukan guru pendidikan khas lah, guru je lah kan? Tak kisah, dia secara umum. Yalah. Pertama sekali sebab minat dalam bidang perguruan ni. Sebab ada saudara mara pun jadi cikgu kan. Tengok macam seronok jadi cikgu. Lepas tu mohon lah jadi cikgu. Di PLI lah masa tu dah habis belajar UM kan. Tak tahu nak buat apa. Mohon lah jadi cikgu, belajar sambung. Kan. Lepas tu satu lagi kepuasan melihat tengok dia pengalaman makcik-makcik tengok dia mengajar seronok kan. Dapat token daripada anak murid, hari guru tu dapat anugerah kan, seronok. Tu jadi pembakar semangat saya lah. Tu saya mohon jadi cikgu. Lepas tu satu lagi minat saya mendalam lah dalam bidang perguruan ni. Dah lama dah daripada kecil lagi minat jadi cikgu. Ada rezeki pula kita mohon. Tiba-tiba dapatlah rezeki jadi cikgu. Alhamdulillah lah. Itulah salah satu sebabnya lah. Macam banyak sebab je. Dia kira lebih kepada kepuasan lah cikgu. Tengok kepuasan diri. Sebab tengok makcik-makcik, saudara mara ramai yang cikgu sebenarnya. Dia menggalakkan juga. Kita pun jadi semangat lah. Tu yang mohon tu. Tengok ada buka pula kebetulan masa tu di PLI buka. Terus mohon. Tu cikgu mohon. Rezeki pula dapat jadi rezeki kan. Dapat cikgu. Cikgu pekerjaan yang mulia cikgu. Pekerjaan mulia. Lagi-lagi ajar budak pendidikan khas kan. Orang kata saham akhirat. Macam itulah. Itu untuk soalan pertama. Untuk soalan kedua pula cikgu, apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada seorang guru yang berjaya? Berjaya kan. Saya pun baru lagi 14 tahun kan. Tapi adalah pengalaman sikit-sikit tu. Yang pertama sekali niat. Niat kita nak jadi cikgu ni untuk apa? Pertama, kalau tak betul niat, akhirnya nanti akan makan diri sendiri. Akhirnya kita akan stres. Kita akan rasa bersalah, macam-macam lah.
Penting dulu pasang niat kita, kenapa aku nak jadi cikgu. Bagi akak niat nak didik anak bangsa kita. Kita orang Islam kan, macam saya lah. Nak dapat sahmat akhirat, niat akak. Sebab ajam nikah kan, banyak cabaran nikah khas. Anak-anak yang khas lagi kan. Okay, yang kedua, ikhlas. Jangan harap semata-mata gaji. Ikhlas. Kalau macam ada kelas tambahan ke apa, kita boleh pergi. Sebab hati kita niat dah betul. Lepas tu ikhlas. Bukan harap bayaran semata-mata Sebab hari Sabtu pun sekarang cikgu kerja juga. Buat kelas tambahan kan. Macam-macam. Lepas tu seterusnya jujur. Kita kena jujur lah. Integriti kita seorang guru lah. Itu semestinya. Sebab dalam bidang perguruan ni, kalau tak jujur, dalam apa benda pun kita akan menipu juga. Dalam buat RPH, isi borang dalam apa-apa borang lah, kita menipu. Macam tu lah. Bagi saya tu lah. Yang tu paling penting ceria. Anak-anak murid pun sayang. Kalau kita ceria, PDPC pun, objektif pun tercapai kan. Kita ceria, budak pun suka. Nanti hari guru ni banyak hadiah. Kalau ceria, kalau baik dengan budak, tu je lah. Bagi saya tu lah. Peribadi yang paling utama. Jujur, amanah, ceria. Itulah. Yang paling penting ikhlas lah, niat kita yang penting. Terima kasih cikgu. Untuk soalan seterusnya cikgu, apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada diri seseorang sebelum nak masuk bidang perguruan ni? Sebelum masuk tu kena kuat mental dan fizikal lah. Nak jadi cikgu ni bukan senang. Kena ada mental yang tinggi lah. Macam-macam perangai kan, faham kan anak-anak sekarang, zaman sekarang kan. Zaman apa? Gen Z Gen Z. Kan. Kena struggle lagi lah. Kena kuat semangat. Kena fizikal mental lah bagi saya lah. Paling penting emosi sekarang kan. Emosi. Banyak sekarang cikgu-cikgu baru masuk, ganggu emosi. Stres lah kan. Sebab apa? Sebab tak sedia daripada awal kan. Okey, lepas tu yang paling penting tahu menggunakan internet, teknologi. Sekarang semua pakai komputer, guna IT. Apa isi maklumat murid, semua kehadiran, IDMI, semua guna internet. Buat ERPH, kena tahulah IT. Budak-budak sekarang mesti tahu kot, canggih kan. Mesti tahu semua tu. Guna AI sekarang, Canva. Semualah buat laporan semua kena guna IT sekarang. Macam itulah. Bagi akak tu je lah yang penting. Persediaan. Persediaan, satu lagi ilmu tentang teknologi cikgu. Betul, sangat penting sekarang. Macam-macam guna teknologi sekarang. Guna Canva, buat laporan guna Canva, buat edit kad jemputan, semua guna Canva tu. Akak guna Canva lah. Pergi kursus tahu buat gitu. Sebab tak tahu guna. Yelah kursus belajar. Apa cikgu belajar? Belajar. Itulah cikgu-cikgu baru ni mesti pandai lagi ni, Mahir. InsyaAllah. Sekarang kan AI kan sekarang AI. Sekarang banyak pakai AI cikgu. Itulah macam itulah. Sekarang banyak sangat PBD semua guna online. PDD, Pentaksiran dalam bilik darjah PBD. PBD, okey. Segak, PAJSK, MOESI, semua maklumat semua dalam ni lah, dalam web dia lah, KPM. Banyak sangat lah, banyak. Okay, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya untuk sambung. Baik, boleh. Okey cikgu, soalan terusnya. Apakah ciri atau sifat yang cikgu rasakan perlu disemai untuk menambah baik kepribadian seorang guru yang unggul? Yang unggul Unggul ni, kalau faham pasal makna unggul ni keseluruhan kan. Contoh, cikgu contoh kan, teladan pada murid-murid, pada rakan sebaya, kepada rakan sekerja kan, cikgu yang unggul. Faham maksud saya macam itulah unggul. Okey, pertama sekali kena ada sikap sabar. Sabar tu penting lah.
Kadang-kadang kita bukan dengan murid je. Kita kan satu kumpulan dengan cikgu-cikgu yang lain. Kan perangai cikgu pun lain-lain kan, kawan-kawan kita kan. Betul. Takkan seperti yang lain kan. Macam awak ni kan lain-lain perangai juga. Kan? Macam tu lah cikgu dalam sekolah. Ada kelompok-kelompok juga. Tu kena pertama sabar. Sabar nak jadi cikgu ni. Lepas tu disiplin. Datang on time. Tu bagi contoh lah. Janganlah ikut kawan-kawan yang datang lambat. Contoh punch card pukul 7.30 kan. Kita ikutlah diri kita. Yang penting diri sendiri lah. Diri sendiri. Dan tu lah kata cikgu cikgu cakap niat kita Lepas tu kena kreatif. Sekarang kena kreatif. Sekarang banyak budak-budak kita tengok kan. Kena semua nak tengok guna komputer kan. Tak boleh nak fikir tau. Banyak tak boleh nak fikir. Kita kena kreatif lah. Kreatif, inovatif. Macam mana nak tangani masalah pelajar tiba-tiba datang. Ada masalah. Kita kena ada tu. Tiba-tiba dia datang buat masalah. Ada je. Tiba-tiba pukul kawan kita tengah mengajar ni. Apa kena buat? Takkan marah tiba-tiba kan? Sekarang mana boleh touch budak? Semua laporan semua nanti ibu apa datang sekolah. Cikgu. Okay? Lepas tu kena adil lah, adil. Jangan pilih kasih. Lepas tu kalau budak ada buat kebaikan, bagilah pujian, token. Ada hadiah. Dia orang suka sangat benda-benda macam ni. Macam kat sekolah akak dia orang suka. Macam stiker. Hadiah. Pujian, hadiah. Dia orang suka. Garanti hari guru mesti dapat hadiah banyaknya. Okeylah. Kita tanggungjawab lah. Tanggungjawab. Yang penting tanggungjawab lah kita sebagai guru, contoh teladan kan. Bukan pada murid saja, contoh pada rakan-rakan lain jugalah. Kat sekolah kita bukan dengan budak je, dengan cleaner, dengan cik kantin. Macam-macam kan jumpa kan, cik guard. Kita bukan duduk tempat kita itu. Kan kita pergi kantin kan jumpa orang kantin. Kena tunjuk lah. Tunjuk sikap yang baik lah. Bagi macam tu lah pendapat akak. Okey. Soalan seterusnya, apakah ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru? Tu. Itu tak sepatutnya lah ada kat guru pun. Pertama sekali emosi kita kena jaga. Emosi, jangan emosi kat rumah, emosi family, keluarga bawa kat sekolah. Kena profesional lah. Jadi akak kena profesional bab itulah. Jangan hal kat rumah tangga kat rumah kan, gaduh dengan suami isteri, bawa kat sekolah budak kena marah. Tak nak macam itulah Kita kena be professional. Yang pertama itulah emosi kena jaga. Tak perlulah ada emosi macam itulah, negatif Yang kedua, kurang sabar lah. Kurang sabar. Tak nak ada perasaan macam itulah, kurang sabar. Lepas tu, pilih kasih. Satu lagi cikgu ni saya tengok adalah segelintir bukan semut lah. Pilih kasih. Budak yang pandai dia layan belok baik kan. Ini Kak punya kajian lah. Kak tengok tahun 14 tahun dah kat sekolah kan. Ada cikgu suka pilih kasih. Budak pandai, kan main lagi layanan. Tak nak macam tu. Yang kelas hujung pun kita sama juga. Dia pun manusia juga kan. Sama layan. Kita binatang pun layan elok-elok kan. Ni kan budak-budak macam tu. Lagi-lagi macam cikgu, macam saya ngajar nikah macam tu lah. Kena sama adil. Jangan ada diskriminasi. Itulah pendapat saya. Lepas tu, berkata kasar, merendah-rendahkan murid. Tak boleh lah. Kau bodoh cakap macam tu tak boleh, tak baik lah Rendah-rendahkan murid. Kau keluarga susah, miskin, tak ada duit. Tak boleh cakap macam tu lah rendahkan murid tu tak bagus lah. Bagi akak lah. Itu sikap yang tak baik betul untuk cikgu lah. Ada je cikgu kat sekolah cakap macam itu. Cikgu-cikgu yang terlepas cakap kan ada je. Tapi kita yang cikgu baru ni tu nasihat saya tu je lah. Jagalah tu Okey. Soalan terakhir saya. Apakah harapan cikgu tentang kepribadian guru akan datang? Harapan saya pertama sekali bertanggungjawab dalam bidang yang kita pilih lah.
Lagi-lagi bidang perguruan kan, nak didik anak bangsa kan, bertanggungjawab. Jujur, boleh jadi teladan pada anak-anak murid kita akan datang. Lagi-lagi zaman sekarang Gen Z kan, faham kan macam mana? Banyak tu. Dia orang kan faham sangat arahan kita ni. Kena cakap 4-5 kali. Betul. 10 kali. Bagi akak tahulah. Daripada dulu akak ngajar sampai sekarang memang jauh beza. Sangat jauh lah, budak-budaknya memang perangai pun lain. Lepas tu ada rasa empati dalam diri. Itu paling penting lah. Ada perasaan tu. Kasih sayang lah kepada anak murid kita. Walaupun dia orang luar, dia anggap kita macam adik-beradik dia. Macam saya anggap macam anak-anak saya je kat sekolah. Lepas tu, bina hubungan yang sihat. Bina hubungan yang sihat dengan sekitar persekolahan kita tu. Contoh kalau ada buat aktiviti ke, kita join sekali. Janganlah undur diri. Macam contoh dia buat majlis bacaan Yasin. Pergilah naik. Ada cikgu tak datang juga. Pergilah join sekali. Ada aktiviti sekolah. Macam tu lah. Tu antara harapan saya lah. Untuk cikgu-cikgu yang baru. Harap macam tu lah. Lebih baik lah. Cikgu lama-lama ni memanglah dia dah biasa. Dia dah macam tu lah. Terima kasih cikgu. Saya serah terusnya. Okey, cikgu dengar ke? Dengar. Dengar. Okey, untuk soalan seterusnya, bagaimana cikgu mengatasi cabaran dalam mendidik pelajar yang bermasalah ataupun dalam konteks pendidikan khas MBPK tu? Okey, pertama sekali kita cari punca dulu. Kenapa dia buat masalah? Cari punca. Takkan dia tiba-tiba buat masalah kan? Mesti ada punca dia. Mungkin daripada rumah. Mungkin kawan dia kacau kan? Kita cari punca dulu. Yang pertama, kena cari punca. Apa masalah dia? Contohlah, dia rambut panjang asyik masalah. Tak datang sekolah je, ponteng je kan? Ada seorang nak murid saya ni, asyik datang sekolah je. Apa puncanya? Saya pun pergi rumah dia. Okay, yang kedua, dia tanya mak ayah dia. Keluarga dululah. Kita kena tanya telefon ke, tak nak pergi rumah tak apa, kita telefon. Kenapa tak datang sekolah? Dah seminggu tak datang sekolah. Contohlah ni, saya bagi contoh Lepas tu dia cakap lah, malas bangun lewat, motor rosak. Macam-macam alasan lah. Lepas tu kita atasilah. Kita bagi amaran pertama dulu. Nasihat dulu. Cakap baik-baik. Okey lah dia. Lepas tu dia okey. Dia datang sekolah. Yang kedua, bina hubungan yang positif dengan murid tu. Contoh kita dekati murid tersebut. Contoh dia datang sekolah kan dah. Dia datang sekolah dah ni. Kita pergi jumpa dia. Kenapa awak ni? Contoh nama Ali lah. Contoh Ali, kenapa kau tak datang sekolah? Lalu je kau ponteng. Nanti lama-lama dia akan beritahu tau. Mula-mula memang dia segan nak beritahu. Lama-lama kita dekat dengan dia. Faham isi hati dia. Rupanya dia tak ada duit belanja. Ada duit minyak. Orang susah. Kadang-kadang bagi je duit kat dia orang. Belanja makan ke, tak kisah pun. Lepas tu, berikan pujian. Tadi lah, pujian, sokongan. Kalau dia datang sekolah, kalau Ali datang seminggu ni, cikgu bagi hadiah. Okey dah, sekarang pun budak tu dah okey datang sekolah. Bagus sangat dah. Lepas tu, lagi guna pendekatan disiplin yang bijak lah. Tegas tapi bukan kita tengok semata-mata hukuman lah. Macam akak tak suka bagi hukuman. Akak tegur dulu. Macam saya tegur dulu. Lepas tu macam tak boleh makan saman lagi. Kita bagi keluarkan surat amaran. Lepas tu okey dah. Kena surat amaran pertama dia dah okey. Macam tu lah pendekatan akak lah. Tangani mak orang bermasalah ni. Macam-macam masalah kat sekolah tu. Rambut warna lah. Macam-macam lah. Hari tu raya, rambut semua warna. Iya, ada 3 orang budak rambut berwarna. Tak okey dah sekarang, dah hitam dah rambut. Tapi okay, kita tak payah kasar-kasar. Lagi sekolah mendengar ni kita macam anggap faham kawan-kawan. Dia macam tu. Dia kasar sangat, tak payah marah sangat. Cakap elok dia faham.
Itu pendapat akak lah. Untuk soalan kedua daripada saya, pada pandangan cikgu, apakah peranan teknologi dalam dunia pendidikan masa kini? Oh, sangat penting lah bagi akak, sangat-sangat penting sangat. Teknologi mana-mana memanglah bawa laptop. Ni apa handphone ni memang tak lekang kat tangan ni kalau pagi-pagi. Pertama ambil kehadiran. Pukul 8 dah ambil kehadiran dah. Guna internet lah. Ada orang guna IT ni sekarang. Okay, yang kedua, kalau ada amalan baik, kena catatkan dalam SSDM. Memang sangat penting lah. Amalan buruk, surat amaran, tak ada surat dah sekarang. Semua masuk dalam sistem. Rasa sangat penting lah penggunaan teknologi zaman sekarang. Lepas tu masa PDPC pun, kalau kita buka beza kan kita ngajar direct macam tu kan, ngajar macam biasa lah. Ajar macam biasa. Dia orang macam tak berminat tau, tak berminat. Kalau buka laptop, tunjuk video kan. Tunjuk video, buka YouTube kan. Buka YouTube contoh akak ngajar bahasa Inggeris kan. Buka lah contoh Think in Classroom lah. Buka lah suara gambar cantik-cantik kan. YouTube kan banyak. Dia orang minat tu belajar. Minat betul. Lepas tak gerak-gerak tengok aje. Itulah bezanya lah, beza-beza. Kalau kita bagi kertas dia buat kan, dia bosan budak. IT sangat penting sekarang bagi akak. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada Patricia. Okey, baik. Assalamualaikum cikgu. Ya. Okey. Salam tuan. Daripada saya ada 3 sahaja soalan. Okay, yang pertama, bagaimana cikgu mengekalkan motivasi dan semangat cikgu sebagai seorang guru? Itu kita niat diri sendirilah. Pertama, dekatkan diri dengan Allah. Kalau balik sekolah tu, sebelum balik sekolah tu minta maaf dengan anak murid. Kita cakap lah. Kalau ada cikgu marah-marah hari ni, cikgu minta maaf. Kalau cikgu lambat masuk kelas, cikgu minta maaf ya, halal. Macam tu. Bagi saya lah. Saya cakap macam tu dengan anak murid saya. Kadang-kadang kita kan terlambat masuk kelas. 10 minit kadang ada lah kita lambat. Dia okey. Cikgu, saya halalkan semua cikgu tak apa, okey. Tu kita jadi semangat tau. Satu lagi, kalau anak murid kita dah berjaya. Contoh siapa yang ajar SPM saya tahu. Anak murid kita dapat 5A. Oh, semangat cikgunya. Cari tu. Apa tu? Daripada gagal mat, terus dapat apa? Dapat A. Oh, meriah cikgunya. Tu motivasi kat cikgu. Walaupun perubahan ni sikit. Contoh macam dalam pernikahan lah, saya ambil contoh senang. Contoh anak murid saya lah, daripada umur 13 tahun dia masuk. Tak tahu apa-apa. Urus diri pun tak pandai sangat tau. Datang sekolah nangis-nangis. Budak autism lah, dia ni budak autism. Sekarang dia nak habis sekolah dah. Tahun ni tahun last lah, 19 tahun. Bagus budak tu dah berubah, pandai urus diri. Itu batu motivasi bagi saya lah. Saya rasa saya dah berjaya membentuk dia macam tu. Semangat lah. Daripada datang sekolah nangis-nangis, sekarang dah happy datang sekolah, dah boleh duduk diam. Sebelum ni mana ada budak autism faham je kan, mana mau duduk diam. Sekarang dah okey dah, boleh bawa pergi majlis, boleh pergi lawatan. Tahun lepas mana ada dapat pergi lawatan, tahun ni baru pergi lawatan. Hari tu saya bawa pergi program apa tah hari tu seronok sangatlah bagi saya, tu lah motivasi bagi saya. Perubahan kecil tu bagi motivasi besar pada cikgu. Okey. Lepas tu, ada lepas lagi? tu lagi kita raikan kejayaan anak-anak ni. Contoh majlis hari jadi majlis hari jadi kat sekolah kita raikanlah majlis hari lahir anak-anak kita ni bagilah kek kecil ke, hadiah kecil ke, gula-gula, dia suka. Itulah bagi saya, itulah di pernikahan khas lah, utamanya sebab saya ngajar pernikahan khas kan. Soalan yang seterusnya, apa perubahan yang cikgu boleh nampak dalam sistem pendidikan dekat Malaysia ni? Perubahan yang daripada sistem pendidikan Malaysia sekarang. Pertama teknologi lah kot teknologi. Dulu kita ngajar
face to face kan. Face to face, berpusatkan guru kan. Sekarang tak ada berpusatkan guru. Kita banyak guna teknologi lah. Guna LCD. Bagi saya tu perubahan daripada saya 2009 mengajar sampai sekarang. Pertama perubahan teknologi lah. Perubahan paling besar lah. Lepas tu sekarang pembelajaran berpusatkan murid. Tak ada dah berpusatkan guru, berpusatkan murid. Seorang-seorang murid kan. Kita tanya dia komunikasi 2 hala. Bukan 2 hala kot, 4 hala kot. Komunikasi 4 hala. Budak tanya, semua boleh jawab. Dulu kan cikgu tanya, cikgu jawab. Kan? Sekarang kita tanya, budak semua boleh jawab. Memang bijak lah Gen Z ni. Bagus. Memang bijak-bijak. Itu pendidikan holistik, keseluruhan sekarang. Pendidikan menyeluruh. Semua ada prasekolah. Daripada pendidikan khas dulu mana ada pendidikan khas, PPKI tak ada dulu. Kan sekarang dah ada. Ada PDK. Itulah. Lepas tu pendidikan memang menyeluruh lah, holistik. Ada PJSK. Yang seimbang lah. Rohani, jasmani. Bagi saya itulah perubahan yang besar lah dalam dunia pendidikan. Terus sekarang dah ada kesihatan mental, emosi. Sekarang kan banyak orang sakit emosi, anxiety kan. So ada kesihatan mental, kesedaran terhadap kesihatan mental ni. Macam kaunselor pun ada bagi borang untuk kesihatan mental. Budak-budak tingkatan 1 dah ada dah sekarang. Dia ada kesedaran lah tentang itu. Betty. Dah. Sorry cikgu. Okey, soalan terakhir daripada saya. Apakah nasihat cikgu yang cikgu boleh kongsikan dekat kami sebagai bakal guru yang profesional? Ini sen ke berapa dah? 5. Oh, dah habis dah. Lepas ni keluar lah. Lepas ni ada combo lah ya. Okay, pertama sekali Kak nak share lah. Pertama sekali niat yang ikhlas. Niat, betulkan niat kita kenapa kita nak jadi cikgu. Okay, itu yang pertama sekali lah. Okay. Yang kedua, kenali murid tersebut. Jangan kita penting diri kita je. Kita kena tengok murid kita. Kena kenal macam dalam satu kelas tu 30 orang. Tahulah nama dia sekurang-kurangnya. Ada cikgu akak dengar panggil hoi budak-budak kan. Tak nak lah. Kita kenali lah budak kita. Yang pertama tu yang penting. Dia orang suka kita panggil nama dia orang. Oh cikgu kenal saya macam gitu. Oh cikgu kenal saya dia orang suka. Okay. Lepas tu teruslah belajar. Terus belajar. Kau tak faham, terus bertanya terus bertanya kat cikgu-cikgu senior. Kat mana awak tempatkan nanti. Jangan malu bertanya. Dia orang insya-Allah tak loket ilmu, mesti bantu punya. Okay, seterusnya bangunkan hubungan yang baik dengan warga sekolah. Dan ibu bapa. Bangun hubungan yang baik ni dengan ibu bapa semua senang nanti kita punya urusan. Okay, seterusnya kawal emosi. Yang penting kita kena kawal emosi. Jangan terjebak dengan emosi negatif kita lah. Kalau boleh be profesional lah kerja ni. Hal sekolah. Hal kat rumah lah. Kena kawal emosi. Itu paling penting lah bagi akak. Okay, seterusnya jadilah guru yang disayangi murid dan warga sekolah. Jadi contoh pada anak murid kita. Kita ni role model untuk dia orang. Semua kadang-kadang pakaian pun ikut cikgu. Cikgu beli bru cantik pun dia nak ikut juga beli. Betul. Anak murid akak lah. Okay, tu je lah. Jadi guru yang disayangi murid. Okey cikgu, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan semua kepada Akilah. Ya. Terima kasih cikgu. Dan yang terakhir daripada saya, cikgu ada apa-apa pesanan ataupun kata-kata akhir kepada kami
bakal-bakal yang bakal-bakal jadi cikgu ni. Ya, InsyaAllah terima kasih kerana sudi mubah saya lah. Saya pun tak ada ilmu banyak sangat pun boleh sharing sikit-sikit je lah. Saya doakan adik-adik dalam ni, kumpulan awak ni menjadi guru yang cemerlang, jadi guru contoh, guru yang disayangi, guru yang disayangi ni oleh semua orang lah. Okay. Itu je lah. Good luck semoga berjaya Okay. Terima kasih cikgu. Itu sahaja temu bual kita pada hari ini. Terima kasih atas perkongsian. Terima kasih untuk masa cikgu. Yes, terima kasih. Ya, baik. Sama-sama. Bye. Okay, bye cikgu. Buat screenshot nak ke? Oh, cikgu kita nak snap sebagai bukti. Okay. Ready 1, semua buat love. Pakri jangan bapak-bapak sangat. 1, 2, 3. Best. 1, 2, 3. Okay, cikgu, itu sahaja dari kami. Segala kesilapan atau tersalah kata sepanjang kita berkomunikasi ni, saya mohon maaf. Yang baik itu datang daripada Tuhan dan yang buruk itu datang daripada kesilapan kami sendiri. Dengan rendah diri kami mohon maaf. Dan terima kasih kami mengucapkan kepada cikgu kerana meluangkan masa bersama kami untuk sesi wawancara ni. Ya, sama. Saya pun mohon maaf kalau ada terkurang mohon maaf lah. Terima kasih banyak Okay, good luck. Semoga berjaya dan cikgu yang cemerlang. Terima kasih. Amin. InsyaAllah. Amin. Terima kasih cikgu. Sama cikgu. Bye. Bye cikgu. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, mantap.